Banyak cincong ah. Piti mama awak dah. Nak tentu nak mama dah. Beko aja cari dia mama kau jawab mama awak dah. Mama ang lah tahu si Aden. Lah. Dah, jadi ambil piti mama awak dah. Dia bakar kau. Ni amak pembongi lo. Dia kata-katai lo apa kau tu mah. Dia nyuruh kawan. Banyak dia lapen laut di Siko Patang banyak. 365 7 eka. Gak sika nak nampaknya dia. Kubang nak bocor nak aduh. Kok jalihlah dalam bandar yang lapen laut jalihlah hilangnya nah. Ku dalam kubang wak seorang nak je wak suwut. Gak sika nak ngerongohnya dia. Lunau sing ah. Kamu juta Utak Syah. Utang siapa lain? Lunau kan? Banyak dah lapis laut ni sekutang Adin. Hendak adu kat sika dia. Kat sika nak nampak lah. Iyo nak bau sahur lain membalik makan yang malih. Bapa laut ke hidup. Yai. Inyu butuh makan udah makhluk hidup nah. Tak perlu dia nak ajar itu dia. Kok mati tu nampak laut dia terapung kateh. Aku adu nak ambil lain dah. Dua-dua nak makan laut dah. Tu anak oncik yang kira. Batu. Bakak oncik yang batu. Kan tak de dang ke kubang dia dang nah. Ya laut nak aduh apa lah ke dia apa-apa. Buat laut. Laut nak aduh. Nak nak aduh laut dah nak mula dah tu. Sudah ni menyampak nak pergi nak membiak bicara dia apa sih nang mo nah. Laut nang ganji-ganji saya nak balik. Nang karah pun dia tu. Tu dah amuh laut tu masih berani muncul. Bujayi dia balik petang bujayi. Yo tu rancak tu pairan. Kau air dari mana dah masuk? Tu air bandar dari lakang Nadin. Air ku nak baranti dia kah? Bisa jadi sinan nyu keluar laut dah nak. Pai nyu kateh. Pek lah pek kawan laut adik-adik kini. Sama panganang di laut tu. Leka mungkin laut nak melompek kat atas tu dah. Sejak bila pandai laut melompek ke dalam polong tu dah. Dalam peralon tu dah. You nak. Dah lah bisa masuk dah. You dah mungkin masuk kin dia. Heran dia. Tiok dia ni isi laut, si tiok dia nak pun nak do nak suruh cik Allah. Dah ada liwi nah. Ada laut. Kamu juang pak dia. Wak kerajunya mengaduh kan. Dah ni rimbek lagi, dah ni liu lagi. Din! Oh Din! Wak minta tolongnya baik. Bị muak dan dia ku. Keku tiap bulan. Adisi kubang lewat hilang laut taruh. Aku lah nama makan. Kau adulah lebih panjang nak lah jaleh lah. Hilang taruh san. Tapi muak mangka dan dia dekat kuih. Rancak-rancaknya. Habis sadu. Mengecek-ngecek panjang sudah di siku. Alai. Tu laut dia lapis dalam kubang tu nak dua kat sika dah lah deh. Kamanya? Pemain? Kamanya kau main Bang sekarang itu hilangnya dalam tu. Bang. Tuh kan lah cok dan kecenya marokok je cek dah marokok je empat batuk-batuk. Yang baru saya nak merokok batuknya sah. Dadu sen jawe deh dah. Dulu sangkuk kiing ke. Kabar Prabowo benang dah. Lah jaleh nyu manang nah. Berapa persen deh dah tu ala 79% suara ke Prabowo sen. Iyo lah jaleh tu manang nah. Lah jaleh. Dia ingat disabuknya dia bacui ke dia nak tantu tu dia dah. Laut dia bikin nah. Kalau laut dia paing dia. Kain dah lah masih kalau dah. Mah tantu di dia kain tu masih namanya. Jaleh kata dia tu kakok tu masihnya. Cedak kakoan. Sadu dia nak kemurus lah. Cedak pon lah kalau lakar. Biasa lah kain tu. Dari bawah hatok cepet masih nah. Kan bisa dan bangkit wah. Beko kadi gosok tindak Biasa lah kain bisa. Tolong beli dia rokok gini cik lah. Beli dia rokok entah. Baru patang balik panokok ke bawah ni luar tu. Cari di belakang tu aduh nah. Rokok
nak penokok tu. Oh, rokok. Tu nah dek pendukung Anis. Mareh-mareh sen karaju deh. Awak gadih dan telinga pakak. Rokok cak penokok cik. Ndak boleh awak mareh-mareh deh dah. You bandak kamareh dan selaut dan hilang tu hilang. Ya dalam tu ada batino chicken aku banyak talue 1,000 talue bekon na bekon ni kambang biak ba dalam tu lihat nama ngai tu dai boy boy pe main ona ko balik le na. Gak siku ndak tinggal le do gak siku saya nak aduh dalam ni dah. Pelah balik rokok kina balik lah dia rokok kina. Aduh le katimah nana. Apa leng? Rokok sebungkuh. Maleh rokoknya. Pitih nanti masa. Ndak tahu nana maleh dan maleh rokoknya. Sah. Cel ada balik surang. Mau pitih nanti sah. Tinggal lah sinan ha. Suut dan. Sa, oh sa. Sa. Mak. Hehe. Sanang hati mak empat kau. Anang ka sanang we ndak kedua sanang hati dia we laut dia ni hilang. Baru sampai hilang. Itu yang dia bikin lah. Dah cakap banyak dia lapis dalam kubang tu hilangnya. Lu je pain dia. Nah, dunia esok laut masuk tanah kali tu mak. Mak, Ha? wah kau pergi ke Jawa esok lai. You pain dah lai, pain dah lai. Buah kerambi banyak tu mak. Minta kau standar untuk tak tahu untuk minum awal-awal di jalan. Tak bisa kan? Nak kerambi dulu orang ke bawah ke Jawa dia kan? Bagus mungkin kerambi ke di bawah ke Jawa ni. Daripada memboli di tepi jalan lah mak tu. Ada mulai di bulu cik. Ancak bawa pekau pas sawit tiga buka silanya. Tak usah kerambi dulu. Bawa. Banyak sikup gunung kerambi mah. Biar randang kan ingat ke dia biar. Biar dia nak rokok sungguh lah. Nak betikul lah untuk beli kerambi esok jalan. Itu tu pembali rokok nak wen bali rokok. Bali rokok kena kerambi kan jumpa ke Jawa nah. Kau dah buku ni kau. Sebungkus dah nak dapat dia nak. Sebungkus balik piti dia bungkus nah wen. Tawas bungku dia. Hehehe. Malu biar banyak kau mak. Pokok tawas bungku dia. Harus kau mak hadir. Sempurna rokok dah sempurna. Sempurna. Bawa sedia dia. Adik. Ni. Nyantah dia ni kerambi ke bau. Dia kerambi dia baru kau buah lu. Sudah dia kau menjual asiknya. Nak kelempar dia kan. Cik punya mamak tak kayak kolonyo ha. Kerambi standar nak mintanya dah boleh dah. Ancak bawa mamak ke mamak orang wak lah ya. Yang GPT. Kau suruh beli rokok. Kau rokok mahal sempurna lo, nak lo hadir dah. Asian lah ngalang-ngalang negari. Kau sudah sebelum puasa hari ke? Aduh orang cak lah. Hei, Pridin. Jon. Jon si bang. Bang, Berjerawek kaki dia nyok. Kok di kaki dibuat? ni tak jerawek tu tukak dinambil kaki anak. Ngecek dia bang. Awak bujang kaki bertukak. Sudah perawatan dia metang ke Australia ah. Abang kecil kaki dia tukak mamuh dan jerawek nah. Bulu kaki yang keritiang. Kamu yang penganang. Ni yo alai baju dia cabik. Kau katai dah dah dah. Dah banyak nampak lai. Mengatai orang nombor 1 bang. Hanya di mana mandi dia. Baru- Kulit dia dia mandi yang bersih kulit dia. Tu dia baru di benda. Korang akan mana kaki yang kulit ah. Mau tak ka amik ah. Rancak ke bawah mek nak mahal balik. Yang mau boleh. 10. Tu dalam rangka Beli minta rokok. sumbangan Beli rokok. Barakah lah bang seorang bang. Lah beramu bang gua. Agih rendak. Agih rendak. Yo, kok abang ayo dia taruh dia lagi nah. Dan berado piti dia lagi ke bang. Kok abang. Bang di mana? Nak tidak boleh hai. Melawan nang. Tak kok abang dah taruh lah. Taruh bang balik dah kok abang sempurna balik mau bang. Mau boleh 1,000 diminta pitiang Iya sempurna balik bang. Kok abang sayo dan. Awak takut dan dia. Iya. Takut dan ketika macik kuat pengalingnya. Lah gaek situ model nah. Mau minta piti orang. Aku nuh. Kok hidup lah jenis sabuk hidup dan lain. Kang tambah 20 leh. Tak. Orang ngecek bang baju bang baru dan.
Tungan ngurung angkang tambah piti 20 leh. Tak ada ti lah. Awak laki di indik Ada ti lah. ungkang. Mengecek saya taruh. Oh lah kaya deduk lah. Alah kalakang buk dia 4 dang. Mengecek saya taruh. Minta tidur boleh. Kaki ni kecil dia rambu ke, dia sumpu ke. Jadi aku jirawet. Pilu lah kau berubah utak tu nak doh. Pengana tu hilang. Acuk hilang akar. Jaben je lah rumput-rumput rumah. Isang. Kamu bang? Bila apa susah sang unda dah. Tak bisa nyala-nyala unda minyak ber rusak. Bannya nak dol dah hilang sebelah. Tapi padang pilih anggota ke PPS tak 320 ha. Nak dol dah nyala-nyala pitih sen. Minta nak nyelang dah. Kalau minta tu nak balik dia dah. Dah unda selang ha. Kamu beli rokok. Kalau pun enak tu ha. Kan bisa jalan transfer jalan ke 10 minit sampai Nana. Manjul ha. Entah aku lah marah-marah saja tadi nak lawiknya hilang awaknya marah. Pinyanis. Iya nak dia kalah Nana. Okey gas. Oh, tolong gas. Dah baik tu dibahas-bahas padanya salah lo ndak ada padu-padu nyu minta dia pete dan biarlah ni bahas-bahas itu nen. Kau dah bawa pitu kabur banyak. Kau 1,000 kan lumayan tu. Untuk lanjut di jalan ke Jakarta. Ni mama pilih bona loh. Hei. Arah. Anak mah. Dalamnya dah mengarah. Tiang. Pitu kau dah. Soli kau nyo. Alun tahu ang syarian leh. Alun. Ciak mati dah lu dan cuba leh. Tu kau mengarah tu kau. Abang harus pitu je mati dah. Ndak nak mau umur panjang atau pitih? Dah, kau pitu beli rokok tu mama kau dah. Calik pitih. Janda. Tu kau dah pangan awak. Lalu kalimpanan dia tempat rumpah kau. Kalimpanan matu tempat rumpah kau lalu cuba. Kau beli rokok dah tu. Papa Ndak. dia rokok dia bisa 3 bungkus dapat mah awak sebungkus mama awak dah sebungkus dia. Kalau ndak aging kini orang kampek siku nak mati tangan dia. Nah. Banyak cincong ha. Piti mama awak dah. Nak tentu anak mama dah. Bekau aja cari dia mama kau jawab mama awak dah. Mama ang lah tahu sia dia. Lah. Dah, jadi ambil piti mama awak dah. Dia bakar ni kau. Ni amak pembongi lo. Dia kata-katai lo habis kau tu mah. Dia nyuruh kawan. Balik dia nak ya. Jauh dah tadi tu dia. Namun nak tahu dia cabut kuda mama kan. Lamu Uyen pengen beli rokok. Dia tak terima ustaz Allah dia tu. Betul-betul tu. Tak kaki dah. Dia Tak sedang tahu dia. mangka-mangka Madin. Atu mangka dia bada. Anjaklah dia cituang di kaki tu ha. 5,000 ribu tu pitih dia bakunya kau untuk belanja lu dan sudah dia nyo meminta. Memang sia inyo dia teh dunia aku. Sia. Manga. Dia minta je pitih dia nah. You manga gian. Nyo pacik pangali cik dah. Anyak badannya kan dia pakai lamu. Tu dia nagin. Ya lah pangaling nyo pacin pitih ang gian jam tak ketiang lu. Kalek. Dan yo lah bajing lah dia jadinya. Dah jadi saruk warna nyo di kampung aku dah. You ka ang gian nyo. Cuy balai pada lambu tu. Biasa lah lay. Kalau ang gian nyo biasa lah lay. Dah jangan bacu je lay. Dia dah tolong dan dah itu. Tolong dah apa nyo. Apa dia asal nyo jin. Dia ni la pasai dia muruh nyo lah. La pasai dia muruh nyo. Dia asal nyo. 5,000 tu pitih dia nyo. Sudah dia nyo minta. Nyak Uyen ni suruh pengen beli rokok nak balik-balik sampai kini dia. Dah suruh dia tadi dah tu. Itu dah tanya. Aduh suruh jalan yang. Dah dah. Tadi dia pakai ni yang. Tak sasanya. Apa dia asal nyo lah nyanyi jong ruruh dia cak lauk dia dia bikin yang. Wah kok lama bana pengen beli rokok tu lama je kelapau nah. Mana dah rokok tahu? Mak. Aje lay. Rokok mah rokok. Anu mak. Anu aja lay jaleh mengicek Uyen je lay jaleh. Anu Uyen je lay jaleh mengicek anu kah. Aduh. Anu mak. Piti mak. Piti beli rokok Mas Suruh tadi tu. Anu.
Iyo rokoknya mah, tapi lah dia nagih pitih tadi rokoknya mah, wen rokoknya. Nah, ada beli rokok doh. Tuan nama balik pi rokok, dia sudah balik rokok, dia sudah balik tadi mah. Ada rokok merek anu ni. Madu din. You tu mana Piti rokok mah tu suruh beli rokoknya nyambi ada orang mak. You siana mah ambil mungkin di tangan awak kan ambil di orang. Nyopal lawa ada orang di jalan tadi orang main itu jalan tu takut awak. Siana mah balak sia. Orangnya pakai baju putih mak, pakai sarung singkek, pakai serempak Jepang. Tu ciri-ciri kuliah hitam buruk, ada sulah kapal loe mak. Sia ni din, sia dah. Lah dan dah. Dia dan turun tangan. Dan tunggu dah sikit. Aurokin. Pitih tu ambo balik. Lah. Mbak tahu dah tu cak tu dah. Taloknya palak diorang pitih. Alah. You nanti ya sorang-sorang leh. Sejak bilu lu. Syah aku lah. Entalok. Jadi mana beli rokok? Hai. Mana nyo? Mana nyo? Dah. Itu pajak tu dah. Pajak tadi tu Iya pajak itu kan hitam buruk pada tu. Dia pajak tu siapa gadang siku nak. Rimau gadang. Du bilih nyo siku nak. Takut dah tu. Indak takut indak doh. Siapa dah minta piti tadi dah. Kau akan Enggak. dengan mak kau. Demi keselamatan awak, ancak pulang wak lu. Demi keselamatan awak. Dah lah, Pulang sama lai. Pulang wak lu. Nak beko wak minta lihat. Dah. Takut dah tu. Tak mungkin dia takut dah. Itu. Cari ulah santai. Alah. Tu bakok galak. Weh kau pakai saya. Kalek dah. Tu rokok ni. Kalek kira ambil peti ni. Lah tunjuk kau dah kau tadi tu dah. Tu nak ampungkang dah minta. Kalek kira ambil peti ni. Yang minta lah. Ampungkang lah nyo kan. Dan dia tak takut dan dia nyuruh dah. Dia mana sagan deh anak-anak kecil-kecil lu. Ibu dia. Cari tuang di mana ni? Ni sini lah. Cari tuang di lantah den. Coba. Tu pergi mama awak surang dah. Iya tu. Dia kan. Dia pungkar dia. You tu mari lah capek. Cari gara-gara. Tu mencari gara-gara nemu di kampung. Tu nak baulah nemu den. Capek dah. Itu mama awak pon bekot tu akan lihat tu. Mak awak ni kan ajak ni kan. Dah tu kau. Kota batik di Pekalongan, bukan Jogja, bukan Solo. Aduh orang kali masa. Oleh. Ang yun dah aduh ti Allah de. Kanakan den sudah je dia. Kanakan den. Ya. Uwen sampai beli rokok ni kenakan den nang. Sudah dah tak piti. Kan gara-gara namo de. Dak mencali-cali ang de. Oh, nombor 2 kau. Punya piti den tadi de. Mah. Piti den nang minta kenyo tadi mah. Dah ambil petinyo. You minta piti yang nak. Ayo mak. Ang minta piti tadi kan. Ang minta kenyo nak 100,000. Yo. Yo. Kau dah ya mak kau nyoba. Buruk orang mak. Nyak piti dia. Dia boleh ribu dia dah. Puas 100 mak. Tu akar juang namo de. Habis. Ndak mencali nyaliang. Yo, habis keciang. Yo. Kamak kau tutup pembeli rokok dan suruh kenyo tadi ni. Kau dah beli rokok. Abang ni, kok tu. Pitih dia bawa kembali lihat baba carunya. Pitih dia pulang lihat. Daripada dia pungkang ni tangan. Lah. Habis aduh. Habis ke mayong. Kayu ndak barakang namo dia lihat. Kulah kaki yang nampak dia balik. Kacik-kacik terompak dan sedar tahu siap dia setiap jadi diam dari muang den. Oh jadi yang kandaan den. Dah ada mengandalkan dia. Jangan ke badan dia nak rusak dan terompak tu sana. Lecet terompak tu dia. Itu ndak macam-macam namo. Takak lah. Itu ndak. Tu den